Pernah tak korang terfikir kenapa ada orang yang hidup dia tenang, bijak buat keputusan dan sentiasa positif walau banyak cabaran yang diorang hadapi? Sebenarnya rahsia dia simple je. Diorang hidup berpandukan Al-Quran dan juga Al-Sunnah. Dua sumber ni bukan sekadar untuk dibaca, tapi untuk dijadikan pedoman dan membentuk diri kita menjadi manusia yang Rabbani. Jadi untuk lebih memahami tentang individu dan masyarakat Rabbani, kami akan mengupas dalam sesi temu bual dengan seorang tokoh ilmuwan Islam. Jadi marilah kita tengok macam mana Al-Quran dan Al-Sunnah boleh ubah bukan saja individu tapi seluruh masyarakat jika mengamalkannya. Selamat datang ke temu bual tokoh ilmuwan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada penonton yang sudi untuk menekan video kali ini. Selamat datang ke program Bual Bicara Tokoh Ilmuwan Islam Anjuran Para Pelajar Pendidikan Islam IPG Kampus Pulau Pinang. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membincangkan sebuah topik yang amat signifikan pada masa kini, iaitu peranan Al-Quran dan Al-Sunnah dalam melahirkan individu dan masyarakat Rabbani. Jadi untuk temu bual pada malam ini, saya Syazwan Husaini bin Suhaimi selaku moderator satu anda, dan bersama saya Muhammad Adib bin Nazri, moderator kedua, dan juga Muhammad Fauzan Hakimi bin Hasan, iaitu moderator ketiga kita. Jadi sebelum kita mulakanlah sesi temu bual kita, saya nak tahu pandangan kalian berdua, apa saudara berdua tentang masyarakat Rabbani. Jadi kita mulakanlah dulu dengan saudara Adib. Soalan yang ingin saya tanyakan, apakah yang anda faham dengan perkataan masyarakat Rabbani? Dipersilakan Adib, anda boleh jawab dengan setakat yang anda faham. Baiklah, terima kasih Syazwan atas soalan sebentar itu tadi. Okey, soalan sekali lagi. Okey, terima kasih saudara Syazwan atas soalan sebentar itu tadi. Okey, baiklah, apa yang saya faham mengenai masyarakat Rabbani ini secara ringkas, iaitu masyarakat Rabbani ini dia merujuk kepada masyarakat yang berilmu, di mana mereka merupakan individu yang mengamalkan ilmu, dan bukan itu sahaja, mereka mengamalkan ilmu dan mereka menyebarkannya kepada masyarakat, kepada orang lain. Okey, dan seterusnya masyarakat Rabbani ini juga di mana mereka merupakan individu yang sentiasa berusaha untuk mengekalkan hubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka sentiasa menjadikan agama sebagai asas dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya saudara Adib. Jelas tapi amatlah padat. Jadi yang saya dapat tangkap lah, yang awak faham, yang masyarakat Rabbani ni lebih kurang masyarakat berilmu kan? Betul tak? Jadi terima kasih saudara Adib kerana telah melontarkan beberapa hujah anda sebentar tadi. Baiklah, kita dah dengar pandangan saudara Adib. Saya juga nak mendengarlah pandangan moderator ketiga kita, iaitu Muhammad Fauzan. Bagaimana pula dengan tanggapan anda dengan maksud masyarakat Rabbani? Dipersilakan Fauzan. Terima kasih Syazwan kerana bertanya. Saya kurang tahu mengenai isu ini. Jadi saya sampaikan apa yang saya faham. Masyarakat Rabbani ni ialah masyarakat yang serahkan kehidupan mereka ni kepada Allah. Dan mereka ni serahkan diri mereka tu urusan dalam kehidupan mereka ni dengan ikhlas dan konsisten kepada Allah. Mereka menjaga hati melalui zikir, taubat dan dengan kerendahan hati, serta ia menjadi pembimbing kepada masyarakat sekeliling menuju kebaikan. Masya Allah,
sebuah pandangan yang sangat bagus ya. Terima kasih banyak kerana anda berdua sudi untuk menjawab saya punya soalan lah. Saya yakin yang anda berdua ni tidaklah arif sangat tentang isu ini. Jadi bagi nak memperkukuh kita punya pengetahuan mengenai maksud dan individu masyarakat Rabbani tanpa melengahkan masa, bersama kita hari ini tokoh ilmu Islam iaitu Ustazah Hasma binti Zainul Abidin yang sudi untuk hadir ke sesi temu bual kita pada hari ini. Terima kasih Ustazah kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Jadi sebelum kita terjunlah kepada inti utama video ini, alangkah baiknya kita berkenalan dululah dengan tokoh kita pada hari ini. Jadi baiklah Ustazah, boleh perkenalkan diri serta latar belakang Ustazah dalam bidang pendidikan Islam. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada anak-anak moderator. Jadi sekarang ni merupakan seorang pendidik yang di Sekolah Menengah Kebangsaan Alor Janggus. Hampir 25-26 tahun dah berada dalam dunia pendidikan. Dan insya-Allah lah pada malam ni saya cuba kongsilah dengan anak-anak berkaitan dengan apa yang telah dibincangkan untuk tajuk kita hari ni lah. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah. Okey. Boleh kita teruskan dengan sisi temu bual kita Ustazah? InsyaAllah boleh. Okay. Isu pertama yang ingin saya sampaikan, boleh Ustazah jelaskan secara umum bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah menjadi asas utama dalam pembentukan individu, Rabbani dan tamadun manusia? Okey. Baik. Jadi merujuk kepada persoalan yang ditanyakan tadi, iaitu bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah ini menjadi asas kepada pembentukan tamadun Islam ataupun individu Rabbani. Baik, Al-Quran dan As-Sunnah ini dia merupakan asas utama dalam pembentukan tamadun manusia dan individu Rabbani kerana kedua-duanya menjadi panduan hidup yang lengkap bagi umat Islam. Jadi yang pertamanya, Al-Quran ini dia mengandungi petunjuk dan prinsip kehidupan yang menyeluruh, merangkumi aspek akidah, ibadah, akhlak dan juga muamalah. Jadi melalui ajaran dia, manusia ini dibimbing untuk menjalin hubungan harmoni dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dengan manusia serta alam sekitar. Jadi contoh yang boleh Ustazah berikan ialah kita melihat berlakunya nilai keadilan, kasih sayang dan juga amanah yang ditekankan dalam Al-Quran, iaitu menjadi teras kepada pembinaan masyarakat bertamadun dan juga berakhlak mulia. Baik, jadi itu peranan yang dimainkan oleh Al-Quran kerana di situ dia membentuk kita menjadi orang yang berakhlak mulia dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan melaksanakan apa saja tuntutan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keduanya kita tengok dari situ bagaimana As-Sunnah itu berperanan. As-Sunnah ini ialah al-hadis Nabi SAW. Bagaimana ia berperanan menjelaskan dan menguatkan serta memperincikan ajaran Al-Quran melalui perkataan, perbuatan dan pengakuan Nabi SAW. Jadi sunnah menunjukkan contoh teladan terbaik dalam melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan seharian seperti kepimpinan berintegriti, keadilan sosial dan juga kasih sayang terhadap sesama manusia. Jadi gabungan kedua-dua sumber ini sebenarnya melahirkan individu Rabbani, iaitu insan yang beriman, berilmu dan berakhlak mulia serta menjadikan Allah sebagai matlamat utama dalam segala tindakan dan juga apa-apa juga yang dilakukan dalam kehidupan. Jadi individu Rabbani inilah asas kepada pembentukan tamadun Islam yang unggul, berteraskan keadilan, kesejahteraan dan juga keharmonian sejagat. Jadi kesimpulan yang Ustazah boleh jelaskan mengenai persoalan ini secara keseluruhannya, Al-Quran dan As-Sunnah bukan sahaja membentuk jati diri individu beriman, malah ia menjadi panduan asas bagi membina tamadun manusia yang berakhlak dan seimbang di dunia serta mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Terima kasih Ustazah atas penjelasan yang begitu menyentuh hati sebentar tadi. Baiklah, seterusnya persoalan daripada saya selaku moderator 2, iaitu
bagaimana pula Al-Quran dapat mendidik manusia untuk menjadi individu yang berilmu dan berakhlak tinggi dalam konteks dunia moden hari ini. Okey, baik. Jadi kita dah tengok tadi gabungan bagaimana Al-Quran dan Sunnah memainkan peranan penting melahirkan individu yang Rabbani. Di soalan yang kedua ini, kita lihat pula pada soalan bagaimana Al-Quran ini dia mendidik manusia untuk menjadi individu yang berilmu dan berakhlak tinggi dengan bagaimana Al-Quran menekankan kepentingan ilmu yang bermanfaat dan juga berakhlak mulia dalam sebagai asas kehidupan. Yang pertamanya kita tengok bagaimana Al-Quran menggalakkan umat manusia ini mencari ilmu seperti yang diturunkan dalam surah Iqra. Ayat yang pertama, wahyu yang pertama yang diturunkan iaitu Iqra, bacalah, yang menyeru manusia supaya membaca, berfikir dan menuntut ilmu bagi mengenal kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam konteks dunia moden, ajaran ini mendorong manusia supaya menguasai pelbagai ilmu, pelbagai bidang ilmu termasuk sains dan teknologi untuk kemajuan ummah selagi mana tidak bercanggah dengan syariat Islam. Kemudian yang keduanya kita tengok bagaimana Al-Quran dia mendidik manusia agar mengamalkan ilmu dengan akhlak yang baik. Contohnya seperti bersifat dengan sifat amanah, jujur, bertanggungjawab dan juga akhlak yang baik, iaitu menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan sesama manusia. Jadi oleh itu Al-Quran dia menekankan keseimbangan antara ilmu dan iman supaya pembangunan moden ini tidak mengabaikan nilai kemanusiaan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan yang boleh Ustazah buat untuk persoalan ini ialah Al-Quran membentuk manusia yang berilmu, berakhlak dan bertanggungjawab dan juga mampu memanfaatkan kemajuan dunia moden untuk kesejahteraan diri masyarakat dan juga agama secara keseluruhan. Baiklah Ustazah, terima kasih. Seterusnya Ustazah, Rasulullah SAW merupakan contoh terbaik dalam mengamalkan nilai Rabbani. Jadi persoalan saya ialah bagaimana pula As-Sunnah memainkan peranan dalam membentuk masyarakat Rabbani dan berdaya saing pada era globalisasi ini Ustazah. Okey, baik. Terima kasih. Melihat kepada persoalan yang ketiga ini, bagaimana kita nak melihat As-Sunnah, peranan As-Sunnah ataupun Al-Hadis, bagaimana peranan As-Sunnah dan Al-Hadis ini sangat penting dalam membentuk masyarakat Rabbani dan berdaya saing pada era globalisasi dengan menjadi panduan hidup yang praktikal, berpaksikan kepada ajaran Islam. Baik, yang pertamanya kita melihat As-Sunnah menjelaskan dan memperincikan. Apa yang perincikan? Iaitu bagaimana dia memperincikan apa yang terkandung dalam ajaran Al-Quranul Karim. Sekaligus ia membimbing manusia supaya berakhlak mulia, berdisiplin dan menunaikan tanggungjawab dengan ikhlas kerana Allah. Rasulullah SAW menunjukkan contoh teladan dalam kepimpinan, kejujuran, amanah dan juga toleransi dalam kehidupan manusia. Nilai yang menjadi asas kepada pembentukan masyarakat Rabbani yang beriman dan berakhlak tinggi. Jadi Nabi contohkan kepada kita, Nabi berikan kita satu teladan yang kita harus ikut dalam Al-Hadis dan juga As-Sunnah. Kemudian yang keduanya, As-Sunnah juga dia menggalakkan umat Islam ini bersifat rajin, berdaya usaha dan berfikiran terbuka. Jadi dalam dunia globalisasi yang penuh cabaran ini, nilai kerja ataupun sifat positif yang diajar oleh Nabi SAW menjadikan umat Islam mampu bersaing secara sihat, menguasai ilmu dan teknologi tanpa mengabaikan prinsip agama. Jadi apa saja yang ditinggalkan oleh Nabi SAW sebenarnya menjadi satu motivasi kepada kita untuk terus meneroka dunia globalisasi ini, menghadapi cabaran ini tanpa kita mengamalkan tanpa kita menyampingkan ajaran-ajaran yang telah diletakkan sebagai prinsip agama. Jadi kesimpulannya,
keseluruhannya As-Sunnah ini adalah salah satu sumber untuk membentuk masyarakat yang beriman, berakhlak dan berdaya maju. Maka dia memberi satu panduan untuk memberikan kita satu motivasi mampu menghadapi arus globalisasi dengan ilmu, iman dan akhlak yang seimbang menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, terima kasih Azhar atas ilmu yang saya berikan tadi. Tapi lah Azhar, macam mana Al-Quran dan As-Sunnah ni boleh dijadikan sumber inspirasi untuk membentuk sasiah dan kepimpinan yang berintegriti? Dipersilakan Azhar. Okey, baik. Jadi dalam perbincangan ini kita lihat bagaimana kita nak tengok Al-Quran dan As-Sunnah ini dia menjadi sumber yang utama yang boleh memberi inspirasi kepada pembentukan sahsiah dan juga kepimpinan berintegriti dalam kalangan manusia. Jadi ada dua benda yang perlu kita bahaskan di sini. Yang pertama, bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah memberi satu inspirasi pembentukan sahsiah, dan yang kedua, bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah ini menjadi sumber utama untuk menginspirasi kepimpinan berintegriti dalam kalangan manusia. Jadi yang pertamanya, Al-Quran menekankan nilai-nilai akhlak mulia seperti amanah, adil, sabar dan bertanggungjawab yang menjadi asas kepada sahsiah dan kepimpinan yang baik. Contohnya kita tengok dalam surah An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan agar amanah diserahkan kepada yang berhak dan keputusan dibuat dengan adil. Jadi nilai ini membimbing pemimpin agar bertindak jujur dan adil dalam melaksanakan tugas. Jadi Al-Quran tekankan kepada kita, memberi kita satu inspirasi bahawa apabila kita melakukan sesuatu, lakukanlah dengan kepimpinan iaitu amanah dan jujur dalam melaksanakan sesuatu tugasan. Kemudian yang keduanya, saya bagi contoh bagaimana As-Sunnah ini menunjukkan teladan kepimpinan Nabi SAW. Nabi sendiri menjadi satu role model kepada kita bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin yang berintegriti tinggi. Okay. Baginda memimpin dengan penuh kasih sayang, keikhlasan dan keadilan tanpa mengutamakan kepentingan diri baginda Nabi SAW. Maka gaya kepimpinan ini menjadi contoh unggul, disebut sebagai qudwah hasanah bagi pemimpin moden untuk membina masyarakat yang sejahtera dan harmoni. Jadi secara keseluruhannya kita melihat Al-Quran dan As-Sunnah ini menjadi sumber inspirasi utama dalam melahirkan individu dan pemimpin yang berakhlak, beramanah dan berintegriti sekaligus membentuk masyarakat yang mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala melalui pengamalan yang ditekankan dalam Al-Quran dan juga petunjuk yang dicontohi daripada kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Kita tengok bagaimana persoalan yang diberikan ialah berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah ini menjadi asas utama dalam pembentukan pendidikan yang berteraskan nilai-nilai Islam. Jadi, kerana apa? Kerana kedua-duanya merupakan panduan hidup yang menyeluruh dan sempurna bagi manusia. Jadi, tak boleh tinggal satu, tak boleh tinggal dua-dua. Jadi, kedua-duanya adalah menjadi asas utama dalam kita nak melihat bagaimana kita nak melahirkan masyarakat dan juga kalangan manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari sudut membentuk pendidikan yang betul nilai-nilai Islam ni, kita tengok Al-Quran sangat menggalakkan manusia menuntut ilmu yang membawa kepada keimanan dan pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bila mana seseorang itu ada ilmu, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tengok ayat yang pertama yang diturunkan, Iqra, bacalah, menunjukkan bahawa pendidikan dalam Islam bermula dengan ilmu yang mendekatkan manusia kepada penciptanya. Oleh itu, sistem pendidikan Islam perlu menyeimbangkan ilmu dunia dan juga ilmu akhirat supaya melahirkan insan berilmu, berakhlak dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keduanya, bagaimana As-Sunnah pula, dia telah memperincikan kaedah dan adab dalam proses pendidikan
Seperti mana apabila seseorang itu menjadi guru untuk menyampaikan sesuatu ilmu ataupun pendidikan kepada anak-anak didiknya, maka dia perlu ada apa? Dia perlu ada sifat kasih sayang terhadap murid, hikmah dalam menyampaikan ilmu dan penekanan kepada akhlak yang baik. Maka Rasulullah SAW menjadi pendidik contoh yang disebut sebagai murabbi agung yang membentuk sahabat dengan nilai iman, disiplin dan juga tanggungjawab. Jadi kesimpulannya, Al-Quran dan As-Sunnah ini membentuk sistem pendidikan Islam yang berasaskan ilmu, iman dan akhlak, bertujuan untuk melahirkan generasi seimbang dari segi intelek, rohani dan moral serta mampu menyumbang kepada kemajuan ummah. Jadi dua-duanya memerlukan saling mendukung antara satu sama lain kerana dalam kedua-duanya mengandungi galakan bagaimana manusia itu boleh menjadi seorang penuntut ilmu, orang yang menyampaikan ilmu dengan cara yang berkesan kepada masyarakat. Okey, terima kasih Azhar atas ilmu yang saya berikan tadi. Tapi lah Azhar, macam mana Al-Quran dan As-Sunnah ni boleh dijadikan sumber inspirasi untuk membentuk sasiah dan kepimpinan yang berintegriti? Dipersilakan Azhar. Okey, baik. Jadi dalam perbincangan ini kita lihat bagaimana kita nak tengok Al-Quran dan As-Sunnah ini dia menjadi sumber yang utama yang boleh memberi inspirasi kepada pembentukan sahsiah dan juga kepimpinan berintegriti dalam kalangan manusia. Jadi ada dua benda yang perlu kita bahaskan di sini. Yang pertama, bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah memberi satu inspirasi pembentukan sahsiah, dan yang kedua, bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah ini menjadi sumber utama untuk menginspirasi kepimpinan berintegriti dalam kalangan manusia. Jadi yang pertamanya, Al-Quran menekankan nilai-nilai akhlak mulia seperti amanah, adil, sabar dan bertanggungjawab yang menjadi asas kepada sahsiah dan kepimpinan yang baik. Contohnya kita tengok dalam surah An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan agar amanah diserahkan kepada yang berhak dan keputusan dibuat dengan adil. Jadi nilai ini membimbing pemimpin agar bertindak jujur dan adil dalam melaksanakan tugas. Jadi Al-Quran tekankan kepada kita, memberi kita satu inspirasi bahawa apabila kita melakukan sesuatu, lakukanlah dengan kepimpinan iaitu amanah dan jujur dalam melaksanakan sesuatu tugasan. Kemudian yang keduanya, saya bagi contoh bagaimana As-Sunnah ini menunjukkan teladan kepimpinan Nabi SAW. Nabi sendiri menjadi satu role model kepada kita bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin yang berintegriti tinggi. Okay, baginda memimpin dengan penuh kasih sayang, keikhlasan dan keadilan tanpa mengutamakan kepentingan diri baginda Nabi SAW. Maka gaya kepimpinan ini menjadi contoh unggul, disebut sebagai qudwah hasanah bagi pemimpin moden untuk membina masyarakat yang sejahtera dan harmoni. Jadi secara keseluruhannya kita melihat Al-Quran dan As-Sunnah ini menjadi sumber inspirasi utama dalam melahirkan individu dan pemimpin yang berakhlak, beramanah dan berintegriti sekaligus membentuk masyarakat yang mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala melalui pengamalan yang ditekankan dalam Al-Quran dan juga petunjuk yang dicontohi daripada kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Ustazah, terima kasih sekali lagi daripada saya. Okey Ustazah, soalan seterusnya iaitu bagaimana pula Al-Quran dan As-Sunnah ini boleh dijadikan asas dalam membentuk sistem pendidikan yang berteraskan nilai-nilai Islam? Kita tengok bagaimana persoalan yang diberikan ialah berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah ini menjadi asas utama dalam pembentukan pendidikan yang berteraskan nilai-nilai Islam. Jadi, kerana apa? Kerana kedua-duanya merupakan panduan hidup yang menyeluruh dan sempurna bagi manusia. Jadi tak boleh tinggal satu, tak boleh tinggal dua-dua. Jadi
kedua-duanya adalah menjadi asas utama dalam kita nak melihat bagaimana kita nak melahirkan masyarakat dan juga kalangan manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dari sudut membentuk pendidikan yang betul nilai-nilai Islam ni, ketika Al-Quran sangat menggalakkan manusia menuntut ilmu yang membawa kepada keimanan dan pengenalan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, bila mana seseorang itu ada ilmu, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita tengok ayat yang pertama yang diturunkan, Iqra, bacalah, menunjukkan bahawa pendidikan dalam Islam bermula dengan ilmu yang mendekatkan manusia kepada penciptanya. Oleh itu, sistem pendidikan Islam perlu menyeimbangkan ilmu dunia dan juga ilmu akhirat supaya melahirkan insan berilmu, berakhlak dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keduanya, bagaimana as-sunnah pula? Dia telah memperincikan kaedah dan adab dalam proses pendidikan. Seperti mana apabila seseorang itu menjadi guru untuk menyampaikan sesuatu ilmu ataupun pendidikan kepada anak-anak didiknya, maka dia perlu ada apa? Dia perlu ada sifat kasih sayang terhadap murid, hikmah dalam menyampaikan ilmu dan penekanan kepada akhlak yang baik. Maka Rasulullah SAW menjadi pendidik contoh yang disebut sebagai murabbi agung yang membentuk sahabat dengan nilai iman, disiplin dan juga tanggungjawab. Jadi kesimpulannya, Al-Quran dan As-Sunnah ini membentuk sistem pendidikan Islam yang berasaskan ilmu, iman dan akhlak, bertujuan untuk melahirkan generasi seimbang dari segi intelek, rohani dan moral serta mampu menyumbang kepada kemajuan ummah. Jadi dua-duanya memerlukan saling mendukung antara satu sama lain kerana dalam kedua-duanya mengandungi galakan bagaimana manusia itu boleh menjadi seorang penuntut ilmu, orang yang menyampaikan ilmu dengan cara yang berkesan kepada masyarakat. Assalamualaikum Ustazah. Berdasarkan apa yang saya faham, Al-Quran dan As-Sunnah ni dapat membentuk pribadi diri untuk kita pribadi diri yang baik. Pada pandangan Ustazah, bagaimana seseorang individu itu boleh nilai-nilai rohani dalam kehidupan seharian seperti dalam dunia sekarang yang semakin sibuk ini? Itu saja soalan pada saya. Baik. Jadi bila kita tengok kepada dunia hari ini yang semakin sibuk, jadi seseorang individu ni macam mana dia nak boleh menzahirkan nilai-nilai Rabbani dalam kehidupan seharian dengan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah ini sebagai panduan utama. Jadi semua orang berlumba-lumba untuk melaksanakan kehendak dunia, keperluan yang perlu ada dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kita nak menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah ini supaya kita boleh zahirkan nilai-nilai Rabbani dalam kehidupan seharian dengan menjadikan Al-Quran Al-Sunnah sebagai panduan utama walaupun kita sibuk dengan kehidupan dan juga urusan dunia setiap hari. Jadi yang pertamanya, individu Rabbani dia mesti sentiasa memelihara hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui ibadah seperti mana solat tepat pada waktu. Sibuk macam mana pun dia mesti melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang telah diperintahkan, iaitu solat tepat pada waktu. Jadi sibuk macam mana pun kena cari ruang supaya kita solat pada tepat waktunya. Kemudian berzikir dan berdoa walaupun di tengah kesibukan urusan dunia. Ia bermakna Allah sentiasa ada dengan kita walaupun kita disibukkan dengan urusan-urusan yang berkaitan dunia. Jadi ini menunjukkan bahawa keutamaan spiritual tidak diabaikan meskipun sibuk bekerja atau belajar ataupun apa saja urusan yang kita lakukan ketika mana kita berada dalam kehidupan seharian. Jadi hubungan dengan Allah tetap berjalan seperti mana adanya walaupun kita disibukkan dengan pekerjaan ataupun disibukkan dengan urusan-urusan kehidupan. Yang keduanya, individu Rabbani juga dia boleh mengamalkan nilai akhlak mulia melalui sifat-sifat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan juga Nabi SAW. Sifat yang baik seperti amanah, sabar, tolong-menolong dalam semua urusan harian.
Jadi nilai ini menzahirkan keimanan sebenar dan menjadikan seseorang itu disegani oleh orang lain dan memberi manfaat kepada orang lain. Kemudian yang ketiganya, saya bagi lagi yang ketiga, bagaimana nilai ini boleh dilahirkan. Mereka ini berusaha mengimbangi urusan dunia dan akhirat. Maknanya, buatlah urusan yang macam mana pun, uruslah keadaan apa pun, maka mereka boleh perlu mengurus masa secara bijak dengan menunaikan tanggungjawab terhadap keluarga, pekerjaan dan masyarakat dengan penuh tanggungjawab serta niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan cara ini, nilai-nilai baik ini akan dapat dilahirkan dalam kehidupan kita. Walaupun kita sibuk dengan urusan dunia, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama dengan kita. Dengan cara yang pertama, melaksanakan perintahnya. Yang kedua, berzikir, melakukan ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya, kita melakukan apa saja urusan kehidupan kita, niat kita adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustazah. Jadi berdasarkan hujah Ustazah tadi lah, jelaslah bahawa nilai-nilai Islam ni amatlah relevan dengan dunia kita yang walaupun semakin sibuk, kita perlu tetap terapkan nilai-nilai Islam dalam setiap diri kita. Jadi sebagai penghias bicara akhir lah, saya nak tanya Ustazah, apa pesanan dan harapan Ustazah kepada generasi muda Islam sekarang agar terus menjadikan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai panduan hidup mereka sepanjang hayat? Dipersilakan Ustazah. Okey, baik. Jadi sebenarnya kita sekarang ni sudah berada di penghujung. Alam ini dah berada di penghujung dan generasi muda hari ini adalah diharapkan untuk meneruskan perjuangan Nabi SAW dan meneruskan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui wahyu Al-Quran. Jadi apa yang Ustazah suka untuk sebutkan kepada generasi muda pada hari ini, yang pertamanya ialah perlulah kita ni sentiasa mendekati dan memahami isi kandungan Al-Quran. Ada setengah orang dia baca tetapi dia tidak memahami apa dah kehendak yang terdapat dalam Al-Quran. Maka orang yang membaca bukan sekadar membaca tetapi dia perlu menghayati maknanya serta mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Supaya apa? Supaya dia boleh memahami dan juga membuat pilihan yang terbaik dan menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan jelas dalam membuat keputusan dan menghadapi cabaran kehidupan moden. Dia berjaya tetapi kehidupan kejayaannya adalah berpaksikan kepada isi kandungan dan juga apa saja yang telah diperintahkan dalam Al-Quran Al-Karim. Kemudian yang keduanya, apabila mereka-mereka ini ataupun generasi baru ini mereka memahami Al-Quran, maka yang keduanya mereka kena faham bahawa hendaklah mereka mencari satu idola ataupun mencari satu contoh untuk kita contohi, dan tidak dapat tidak contoh yang terbaik yang perlu ada daripada anak-anak muda ini ialah mereka hendaklah mencontohi Nabi SAW dalam semua urusan kehidupan, akhlak dan juga sifat-sifat mulia dan juga nilai-nilai murni yang telah diberikan contoh oleh Nabi SAW. Jadi harapan Ustazah lah, generasi muda hari ini kena berpegang teguh kepada kedua-duanya. Tak boleh tinggal salah satu ataupun tinggal kedua-duanya. Jadi kedua-duanya perlu diambil sebagai panduan supaya generasi yang ada hari ini adalah generasi yang diberi panduan. Kalau ada masalah, kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Kalau berlaku pertelingkahan, kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah, dan insya-Allah melalui rujukan kepada kedua-dua ini yang menjadikan kedua-dua ini sebagai kompas kehidupan, maka mereka akan jadi umat yang beriman, berilmu, berakhlak dan mampu memimpin dunia dengan nilai Islam yang sejati, insya-Allah. Subhanallah. Banyak sekali ilmu yang kita dapat pada malam ini. Terima kasih kepada Ustazah kerana sudi memberikan ilmu serta nasihat pada hari ini. Okey, baik, sama-sama. InsyaAllah. Benar sekali Saudara Fauzan. Baiklah. Jadi sebagai penutup bicara daripada saya,
Saya berharap semoga melalui bual bicara ini, ianya dapat menjadi inspirasi kepada kita untuk terus membina diri sebagai individu Rabbani yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada Ustazah Asma kerana sudi untuk jadi tokoh kita pada sesi temu bual kita pada hari ini. Saya wakil kepada semua murid ingin meminta maaf lah. Ada beberapa kesalahan, jadi kami memohon maaf dan mungkin kami akan cubalah untuk memperbaiki kami punya percakapan lah. Jadi dengan itu berakhirlah kita punya program bual bicara tokoh ilmu Islam pada hari ini. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.